Alright, salam geng. So hari ni saya nak buat inspection satu unit dekat Pangsapuri Permai Puteri. Rumah ni baru je tenant keluar and baru key handover pada saya. So saya nak check untuk bagi owner lah. So let's go. So rumah ni saya check 3 gang switch ni semua berfungsi dengan baik. Ini pun okey, tak ada apa-apa masalah. So barang-barang yang tinggal ni adalah milik owner. Okay, so pergi dapur. Switch okey, lampu okey. Cuma berbunyi sikit, berdesing sikit. So ini pilih air. Okey. Lampu dapur, yard. Okey, fungsi ada satu mesin basuh. Kita check sekali, buka switch. Right, ada. Tutup balik. Okey, so settle bahagian ni. Dapur nampak macam okey. Tak ada gas lah. Alright, tingkap, langsir semua okey. So, lampu balcony. Okey, nampak menyala, lambat sikit maybe. Okey, okey, on. Okey, menyala. So, balcony okey, cantik. Oh, angin. So, yang ni pun okey. Saya tutup balik balcony. Okey, kita masuk bilik master. Bilik master, switch, kipas dan lampu berfungsi dengan baik. So bilik air okey, nice. Tandas okey. Sinki boleh lah. Shower bapak besar shower. Okey. Shower okey, besar sikit. Alright, saya pergi ke bilik seterusnya. Tandas lah, tandas. Buka shower. Baik. Oh, saya rasa dia tutup stop cock. Okay. Tandas okey. Alright. Shower pula. Okey, nice. Shower pun okey. So bilik yang kedua, kipas okey, switch okey, lampu pun okey. Dan bilik yang ketiga okey. So ada satu TV, satu peti ais, kena try nantilah. Okay, itu je. Nanti apa-apa saya akan update kemudian. Thank you.